Tak ada benda yang lebih mengecewakan daripada pergi tengok pokok buah dengan penuh harapan, tapi akhirnya jumpa daun-daun penuh dengan kutu daun, semut-semut naik ke batang pokok dan pucuk-pucuk baru habis diserang. Dan yang paling teruk bukanlah serangga perosak tu. Yang paling teruk ialah bila fikir, sekarang aku nak buat apa dengan benda ni? Kalau kau pernah alami benda ni, teruskan tengok. Sebab hari ni aku nak tunjuk satu petua semula jadi yang betul-betul berkesan. Selain tu, ini bukan teori atau sesuatu yang diambil dari internet. Ini adalah ramuan yang datang daripada orang kampung yang ada lebih 60 tahun pengalaman daripada mereka yang seumur hidup kerja dengan tanah dan masih guna apa yang betul-betul berkesan. Dan yang bestnya, ia sangat mudah. Mula-mula sekali, kita ambil segenggam daun jelatang, apa saja yang ada dekat kita. Kita cincang kecil-kecil, tak perlu susah-susah, cukup sekadar supaya semua khasiatnya keluar dengan baik. Lepas tu, kita ambil 1 atau 2 helai daun lidah buaya, ikut saiznya. Kita potong juga kecil-kecil, jangan terlalu besar, supaya aloina boleh keluar dengan baik. Sebab itu salah satu kunci ramuan ni. Bila daun jelatang dan lidah buaya dah siap, kita masukkan semuanya ke dalam baldi atau bekas dan tambah 10 liter air. Kalau air tu tak ada klorin, lagi bagus, sebab ramuan ni akan jadi lebih berkesan. Sekarang tak perlu buat apa-apa lagi. Tak perlu rebus, tak perlu peram berhari-hari. Cuma biarkan ia rehat selama lebih kurang 12 jam. Lepas tempoh tu, kau akan nampak air itu berubah warna. Selalunya air itu akan jadi warna kemerahan. Itu tanda yang bagus. Masa itulah daun jelatang dan aloina dari lidah buaya dah mula berfungsi. Lepas 12 jam tu, tapis betul-betul air itu dan buang semua sisa tumbuhan. Apa yang kita ada sekarang ni ialah pekatan. Dan kat sini kena jelas, pekatan ni tak boleh guna terus macam tu je. Sebelum guna, memang kena cairkan dulu. Nisbahnya sangat mudah. 1 bahagian pekatan untuk 10 bahagian air. Maksudnya, contohnya, kalau kita guna 1 liter pekatan ni, kita campurkan dengan 10 liter air dan itulah campuran yang betul untuk digunakan pada pokok buah-buahan. Dengan cara ni, ia berkesan, tak merosakkan pokok dan kita dapat hasil yang terbaik. Waktu nak guna pun penting. Yang paling ideal buat pada awal pagi atau lewat petang bila matahari dah tak terik. Semburkan dengan rata pada daun dan dahan, terutama sekali bahagian bawah daun sebab biasanya situlah tempat efit, ulat dan serangga lain bersembunyi. Campuran ni boleh digunakan dengan 2 cara. Sebagai langkah pencegahan, saya guna setiap 7 hingga 10 hari dan dengan cara ni pokok buah saya kekal kuat dan terlindung. Dan kalau dah ada serangan serangga, saya juga guna, tapi setiap 5 hari sampai masalah tu hilang. Salah satu kelebihan besar campuran ni ialah ia bukan sahaja bertindak sebagai racun serangga semula jadi. Selain tu, ia juga meningkatkan imuniti pokok. Pokok jadi lebih kuat, kurang tertekan dan jauh lebih tahan lasak. Sebab tu, ia berkesan bukan saja untuk pokok buah, tapi juga untuk pokok hiasan dan kebun secara umum. Bukan sekadar nak hapuskan serangga, tapi nak bantu pokok pertahankan diri sendiri, macam yang dah diamalkan sejak dulu. Inilah yang saya guna sejak bertahun-tahun lamanya. Dan kalau kau nak tolong aku, macam mana aku tolong kau dengan berkongsi rahsia ni, tekanlah like, kongsikan kalau boleh dan langgan saluran ni. Sebab dengan cara ni, semua ilmu ni takkan hilang dan kita boleh rujuk bila-bila masa bila perlu. Terima kasih banyak kerana menonton video ni dan kita jumpa lagi di video seterusnya.